Okay, in case kalau ada bocor pada benda-benda bahagian, kita boleh nampak lah dengan jelas warna hijau ni. Macam kita pakai kat rumah ke apa kan, kita boleh nampak menitik warna hijau ni. So lebih mudah lah kita nak detect. Assalamualaikum. Kali ni kita ada sebiji proton iris. Okay, kereta ni kita baru settle tukar dia punya radiator dan juga dia punya thermostat. Okay, lepas kita tukar semua tu, kita akan pakai ni lah coolant. Okay, kat sini kami suggest pada owner untuk pakai coolant brand Jacko ni. Okay, first kali apa kelebihan coolant ni? First kali kita tak payah nak campur air coolant ni. Kita boleh terus tuang je. Dia lebih kurang dalam 5 liter. 5 liter. Ada lebih sikit lah untuk kereta iris ni. So apa kelebihan dia satu lagi adalah dia punya warna dia. Warna hijau ni. Okay, in case kalau ada bocor pada benda-benda bahagian, kita boleh nampak lah dengan jelas warna hijau ni. Macam kita pakai kat rumah ke apa kan, kita boleh nampak menitik warna hijau. So lebih mudah lah kita nak detect bocor tu dekat mana. Tentu kelebihan dia apa? Dia tahan panas. Dia tak macam air pipe. Kalau air pipe ni dia cepat sikit nak panas. Kalau macam ni dia lambat sikit. Dia kena dia tahan panas lah. So lebih baik untuk cooling system engine ni. So siapa-siapa yang nak try pakai cooler Jacko ni, dia cari kami dekat Kentai BZ.